Okey, kita welcome to grandstand. Alhamdulillah. Let them enjoy. Okey, alhamdulillah kita champion. Okey, tunggu penyampaian hadiah. U12 champion lawan dengan Boas Hong Kong. Musuh ketat last year. Kita orang main yang menang 2-1. Menang 2-1 jaringan daripada Mahfuz dan juga Umar Izzuddin. Okey, ni budak-budak ni. So ini perlawanan U16 Super antara Spurs dengan Manchester City. Kita layan ni sebelum penyampaian dia. Ini bawah 16. Ada bawah 16. Tu ada Western. Tercapai juga U9 kami datang, kami nak johan kalau dengan TSS Act kalau dengan TSS Act 32. So U10 tak datang, U11 kita orang datang, kita orang dapat champion U11 lawan dengan TSS juga. Tapi semifinal kita orang menang dengan Boas tu lagi kuat, dia menang 2-0 masa U11. So U12 kami jumpa lagi dengan tim Boas yang lebih kuat. So kami menang 2-1. Jaringan pada Umar dan juga jaringan daripada Mahfuz 2-1. First time kita orang leading 2-0. So first time kita leading 2-0. Dan dia orang go sebiji 2-1 minit akhir lah. So bagi saya man of the match malam ni saya target Umar all out. Dan yang lain pun all out. Cuma bezanya Umar dapat skor sebiji. So bagi saya Umar terbaik malam ni. Dia banyak cut, shooting, tackle. Alhamdulillah. Jom kita duduk bawah tu. Jom kita duduk bawah. Ini Teguh Nana dia champion. There your friend there. Jom kita duduk bawah. Ida, kalau lepas nak tengok LAN masuk TikTok abang. Jom duduk bawah tu. TikTok. Wei, kita duduk depan tu ya. Ida, apa dia ni? Buat dan group AWM family tu TikTok. Azami kita. Ayah kembang. Buat live tu. Buat live. Saya tak duduk sana tu. Lalu tak Lagi. Tapi apa? One by one gitu. Oh sorry. Boleh. Borang group AWM family aku buat live TikTok. Yang banyak dia dan group AWM family.
Tak jaya tu. Senang perut. Aduh. Senang perut. Tak percaya kami menang. Dia pun main all out last game. Oh, dapat baju lah kali ni. Kali ni dapat baju champion. Terima kasih doa ibu-ibu dan ayah-ayah kat sana. Mana main ni dah Ni lah orang kuat. Jaga malam, cuci baju, basuh pinggan. Basuh pinggan. Beg pun kena pegang. Beg nak pegang. Aku ayat dia, aku ayat. Water boy lah. Benar, Allah Akbar. Medal macam terlepas tak dong? Kak dia macam terlepas tak? Betul lah. Amin ni kena bersyukur. Betul. Kita. Dua kali kot Singapura. Daripada U8 coach. Penuhkan kak dalam kabin tu. Allahu Akbar. Modal tu suara kata Arhan. Tapi enjoy lah family dengan anak-anak. Lagi daripada 15 tu. Mana dapat TikTok Ahmad Azami. Dia patut ayah kembar. Ayah kembar. Pipo. Alhamdulillah. Mana dapat main dalam stadium tengah bandar Singapura. Stadium keliling ni mall, shopping mall. Tengah-tengah ada stadium. Ini stadium ah. So yang ni tengah lawan ni Spurs dengan Man City. U16 tak sure mungkin final kot. Malam ni hari ni semua final yang main dekat padang ni. So depa ni semua bakal-bakal main kat IPL nanti lah. U16. So tunggu penyampaian hadiah kan. TSL pun champion juga kan. Dulu U9 kami tangin nak menang nak main atas grandstand ni tapi tak dapat kalau final U9. U11 depa tak buat kat sini, depa buat dekat padang depa sendiri. Kita orang champion U11. So U12 kami datang balik sebagai defending champion. So kami menang U12. Alhamdulillah. Perjalanan yang terbaik lah untuk orang muda. Tahun ni kecil dia belon. Okey. So macam nak gaduh tu Spurs macam nak gaduh. Okey, apa-apa waktu maghrib kita niat sangat jamak jamak terakhir. Okey. Alhamdulillah. So ni pun macam nak gaduh. Kita tengok Man City dengan Spurs macam nak gaduh. Gaduh. Macam nak gaduh. Macam nak gaduh. Sebab apa? Tak tahu. Apalah menang kau. Lihat tutup kan? Tutup. Okay, IG tak tahu tak mana. So ni grandstand penuh audience. Iya. Okay, lahai. Okay, now we're giving out the medals and trophies for the Boys 13 Cup. Congratulations to the champions, JSSL FC1. Mungkin Nadia apa? Nampak layan saya tunggu sat. Tengok game dulu. Saya ada penyampaian hadiah untuk U12 PWM. So akhirnya U12 tercapai juga champion di bumi Singapura. Last kita orang pergi international dekat Bangkok. Dekat Bangkok kita orang dapat naik duahan. Kalah 3 lawan 3 dengan pasukan daripada Surabaya, Indonesia. So kali ni lagi mencabar. Sebab terlalu ramai geng-geng Mat Saleh turun kat Singapura. Sizing dia apa, ya Allah, subhanallah. So kali ni champion dapat medal, dapat cup. Yang lain berada ni dapat jersey champion. So yang ni you apa? Underage? 11? 13. Yes, good. From where?
From Hong Kong. Okay, thank you. Tahniah. Congratulations. Depa ni pun daripada Hong Kong. Mostly depa ni foreigner. Depa ni expatriate. Memang daripada Hong Kong tapi bukan budaya Cina. Kadang Mamat Saleh banyak. Kita orang menang tadi dengan Boas pun tim Hong Kong juga. Tapi mostly semua Mamat Saleh. Hampir 80% 70% Mamat Saleh punya. Agak tunggu lah. Sia ni tak mandi apa hari ni. Ni, kami Canberra ramai yang batuk, sakit tekak, macam-macam dah. Betul dugaan lah. Boleh ya? So, macam mana? Batam nak pergi Batam? Lepas ni Batam pula. Ni, Awik kata dia champion Batam dia. Batam. Well, you know me. Batal, Awis cakap nak pergi dua tapi dia parent-parent tak nak mampu sangat. Aduh, Allah Akbar. Minyak naik. Darah tinggi pun naik. Aduh. Tak layak tu. Rumah besar tu. Toha tak ada. Toha dia U11 lah, U10. Oh, U10. Dah main lawan dah menang dah, champion dah. Kami diam-diam, siapa pun tak share kat Facebook kami masuk final. Semua diam. Sampai champion baru kami on live. Alhamdulillah. Kelab paling kuat kami lah IWF. Sebab kami main ni defending champion. So yang ada kat sini tadi semi final Borussia Dortmund pun ada. Lepas tu Boas tu. Lepas tu Euro Soccer yang pergi final. Lepas tu kelab daripada Afrika Selatan kami jumpa semi final. Okay, nanti kita interview dengan Awis lah. So kita sembang dulu siapa yang cakap ni. Okay. Untuk U8 manage dapat depa kalah quarter final tak salah U8. Depa kalah 1 lawan 1. Memang fight kalah 1-0 dengan Perdana United, tim daripada Johor. Lepas tu kami hantar satu lagi tim tak U8 dengan U12 je. Lepas tu player yang pergi Afro Academy daripada Singapura yang depa beli pinjam player kita. Yang tu depa kalah semi final. Depa kalah 3-0 tak salah saya. Semi final 3-0. Gol Palang. So banyak kenangan lah untuk U12 kali ni dengan Awis. Untuk makluman, budak-budak ni memang persaingan tinggi kan dengan U12. Daripada start Awis bawa daripada U8 lagi. So kita orang break pada U10 tu Koizman yang bawa. Setahun dah ingat Koizman bawa kot hampir. Tapi dia bawa sama dengan Awis lah. Jalan itu memang pure lah. Daripada U8 sampai U12 Awis yang bawa. Okay. Lepas tu banyak lah kenal dengan coach Tana, dengan coach Katib pun ada bawa juga, dengan coach Izman lama. Budak-budak ni memang champion lah. Memang deserve lah. So untuk pengetahuan semua, play-play yang kami ada ni dekat AWM ni semuanya Pulau Pinang. Tu yang unik lah. Best U12 ni antara yang terbaik lah. Dan 24 orang tu elite tu semua Pulau Pinang. Pulau Pinang. So budak Kedah ada seorang Faris. Yang lain semua Pulau Pinang. Alhamdulillah. Nekat lah. Kerja kuat kan. Terima kasih Toko AWM. Inilah kenangan. Walaupun habis duit banyak, kami enjoy family kami kan. Create memory. U13 kita tak tahu pergi mana kan. PPID ke, SSN ke, ataupun Suka Menengah Jawi. Amin. Sembang macam. Banyak sekali pengacara kita. Sebab champion pasal kita banyak mulut sikit kan. Allah Akbar. Tunggu saat. Ni TSM menang. Nak bagi medal. Lee Syafi'i patutnya ada ni. Sebenarnya tournament dia setiap tahun dia ada guest honor daripada EPM nya legend lah. Lee Sharp. So tahun ni dia panggil Lee Sharp. Lee Sharp ni tak bagaimana pun tapi dia legend MU dulu lah. Single player zaman-zaman aku kan. Zaman-zaman Eric Cantona, Dennis Irwin, MU dulu kan. So tahun lepas
Yang main John Erise. John Erise ni daripada player Liverpool, Norway. So yang sebelum tu Michael Carrick kot. Kau nak tahu lah tu, nampak poster dia. So ni antarikan lah. Kalau kat Singapura ni kejuanan ni antara terbaik lah. So nombor 2 dia tu kat Singa Cup lah. Singa Cup tu biasa lah kan. So sebelum tu ada Dwight York. Masa U9 kami pergi ada Dwight York. Dwight York bagi hadiah lah kan. Tapi tak kesampaian kalah. Kalah pun geram je sebab kita main bagus, dia pun main pertahanan. So kali ni The medals and the trophies to the boys 12 Cup champions. Congratulations to Akani Wira. wow! Alamak, sorry. Sorry, sekejap. Dah bang? Dah. Ada bidang muda. Pelik bang, kan? Champ. Dua tu. Champion. Alhamdulillah. U12. Alhamdulillah, U12 champion. Okay, penyampaian dia. So, kita orang U11 champion tahun lepas. So, kali ni U12 pun champion juga. Alhamdulillah, budak yang sama. So, budak-budak ni hampir budak-budak sama dengan tahun lepas. Basket. Okey, sama yang macam terlepas. Dia backup bersama ya. Aduh. Okey, layan lah. So kat sini ada budak baru dua yang daripada tahun lepas, Zafran dengan siapa Zafran dengan Akif. Zafran keeper, Akif budak baru. Yang lain tu semua budak-budak U11. Yang ambil gambar je sikit. Ambil gambar kan. Umar, I love you. Oh, Lisyak pada kat situ. Yang ke Mak Saleh mana? Aduh, Lisyak kat situ. Tu Lisyak. Okey. Lisyak belakang. Oh, ada. Kamera apa siapa pegang? Pegang. Alhamdulillah, bidang muda daripada Pulau Pinang, champion U12. Diego. Nazi kalah. Abang dia menang. Abang dia bagus. Habis ni lah tahun terakhir. Tahun terakhir ingat U12 dengan AWM. So lepas ni masuk asrama. So kali ni unit ada baju lah, baju champion. Sebelum ni tak ada. Less than 1 minute to go. Sebelah tak pasti siapa menang. Ni dekat Singapura. Tampines Hub, Singapura. Seconds. Unbelievable chance in the game. Still a stalemate so far. Getting down to the wire.
Amo ni lain kali pakai lah elok. Pakai elok. Dia betul betul. Amo ambil gambar. Aduh. Balls to the place, those on that fire. Find that track until the ball goes out. Kat sana. Padang. Alright. And the finals go to Saya ni owner Harimau Melaya. the trophies for the boys that played. Congratulations to the champions. Dia buat penggambaran untuk TSS. Harimau Melaya. Ini tu aman kita. Dia pun datang di lapan. Jom kita layan lah bergambar. Okey. Dalam stadium, tepi-tepi ni dia shopping mall, so ada kafe-kafe semua. So ni balik-balik kampung lah ni. Balik-balik kampung. Agak-agak Awi nak bagi apa lah dia kat depan ni. So total 3 final. 3 international cup untuk Wish. Untuk batch U12 2014. Anak Tanjung mendunia. Standby makan semua dah. Empat semua. Dia makan. Makan semua dah. Nah, dekat mana rumah? Rumah. Oh, kali ni kita bawa piala pergi mana? Kita bawa piala rumah pertama. Tahun lepas jom piala Malin. Makan bang. Okey. Tapi makan Baik. Alhamdulillah. Anak Tanjung mendunia. Anak Tanjung mendunia. Gila dah. Sliding. Dalam aku Umar the best. Tapi yang lain pun the best. Cuma dia Betul-betul kat kaki dia dah. dia the best sebab dia ada ghost biji. Itu lah beza dia. Yang lain tu the best semua sama. Itu je. Tapi kesian kat ni yang satu lagi. Dia duduk tengok lah. Dia bagi takut kan. Dia duduk selotor. Dia buat macam mana? Betul. Akhir menang game tu. Pasal hari ni memang semua main best. Bukan kata keeper lah. Wafin sampai tak pegang bola, grouping apa kan. Hari ni dia set 3-4 biji je. Aduh. Tapi kalau yang lain nak masuk pun memang tak boleh fight. Besar kan? Mahfuz gol pertama. Gol Besar pertama kan? penting. Mahfuz tak nakik. Ha? Nakik skor Mahfuz skor. Apa dia bang? Apa dia kau? Nakik kan? Nakik skor. Naki first ya, gol pertama. Oh, gol pertama Nakik. Oh, maaf. Betul lah gol pertama daripada Nakik. Tapi dia pun 2 orang buat kerja. Nakik dengan orang. Tiga 3-3. Best tu. dah semua overall baik. Yang terbaik ya, betul semua main peranan. Semua peranan. Okey, kita lain 3 lawan 3. Man City, 3 lawan 3. Gaduh. Ya, yang ni 3 lawan 3 ni climax lah. Climax lah lagi 3 lawan 3. So pelayan lah 3 lawan 3 antara Spurs, Tottenham Spurs dengan Man City U16. Nampak aku bagi live gambar. Sorry. So 3 lawan 3. Ya, ni mencabar. Wah. Wow, gila. Sorry. Elemen lari. Ini semua bakal-bakal mengindah EPL ni. TV. Jangan risau. Kita fokus sikit nampak. Macam negro kan. Ni negro rambut mok lantai ni kan. Ni mok lantai ni kan. Nombor 9 yang berjaya dalam Spurs. Semua ni bagai jutawan semua ni. So lepas 3 lawan 3 ada war minit. Nanti dia akan tolak seorang. So 2 lawan 2 pula. So last kali 1 lawan 1. Kalau rasa lepas habis lah. Kita tak tahu player nama apa kan. Abu ke Ali ke, kita tak tahu. Tapi daripada ni lah, nanti dia masuk EPL kan. Ni Mahfuz. Siapa yang rindu kat Mahfuz? Dia main bagus kan ni. Nampak?
business tu. Oh, mencabar apa layak ni. Memang best. Man City dengan Spurs final. Final Ada 15. orang, 15 Yang ni dah. dia Club Pro. U16 Pro. Oh. U16 Pro dia ada ni. Kalau bukan Pro tu adalah kelab-kelab. Kodiang apa kan, Kubang Pasu. Tu antara yang orang kata boleh jadi Jadi star. senior, boleh Jadi main senior. betul. Bakal-bakal. Oh, orang tengok. Oh, gol. Yeah! So sempurna. Bravo. Yeah! Cameraman je. Yeah! Cameraman je. Kamera rosak. Ya, kamera rosak. Okey. Hey! Boleh balik London. Ya, London. Bravo. Okey, boleh balik London. Ya. Okey, ni bukan stadium Kodiang ah, bukan stadium Kodiang. Okey, di Singapura. Okey. Nampak macam stadium Mata Air tapi bukan. Okey, kita sambung, kita bercakap gambar pula depan ni. Jalan. Ni. Kira ni player yang pernah main lah. Pernah main. Depan ni tak lama naik sini lah. Gaji jutawan lah. Cuma kita tak tahu yang mana. Tak tahu. Sebab nama lepas tak naik lagi kan. Kalau kita dah tahu, standby dia ambil gambar. Betul? Ni waterboy tu. Ni yang 13 lah. Masa dia 13 lah. Visio ni, total lah. So agak yang kami risau sekarang ni, Awi akan petik kami untuk U13 pula. So kami tak ada duit nak pergi Singapura ni sebenarnya. Tapi kami menang U12, so dapat tiket free untuk U13. So Awi nanti. Tapi kami tak ada team. Ada. So tak tahu Awi nak bagi slot untuk tiket Singapura kat siapa pula. Ada. Allahu Akbar. Kami datang jauh. Okey. Alhamdulillah. Kami main pada Kodiang. Allahu Akbar. Tolong tangkap gambar. Okey. Kalau itu nampak TV kan? Oh, tengok nampak stadium elok ni. Nampak studio lawa. Nampak stadium elok. Betul. Dia dah tak kaki kat bawah. Dia Tengok muka sikit. Tengok muka sikit, Zafra. banyak view. Kita sembang dalam ni, Mak. View. 7,000. View 7,000 eh. Tengok gambar saya. Yang ni abang tembam, okey. Weh. Cikgu. Anak Tanjung mendunia, anak Tanjung. Kita final kalau pedang ni tau. Kalau U9 kami ingat lagi. Macam ni lah kami naik stand tu. Betul masa tu aku main. PE mu nak main apa? Dia saja. Lupa. Okey, alhamdulillah dapat yang menang. Pun lebih tau. Punya lah masa pedang. Ambil botol tak tepi. Okey. Rapat. Anak Tanjung. Hello, hai. Kat sini Faris seorang lah orang Kedah kan? Ya, U12 champion U12 dekat Singapura. Singapura dekat Tampines Hub area dekat mana? Dekat Changi Airport lah. Spurs menang 3 lawan 3 dengan Man City U16. Okey, saya wawarkan lah Koko ada siapa-siapa orang kaya dalam ni nak sponsor ke bagi tahu Memang kami nak target nak pergi Sweden lah apa ni. Tolonglah. Batam. Berdua memang cemerlang lah. Memang layak pergi international lah. So dah 2 kali lah, 3 kali lah champion dekat international. First dekat Phuket.
2 kali dekat Singapura. Okey, KL Cup International pun kita orang champion. Lepas tu naik Johan kat Bangkok. Baru-baru awal tahun ni kot. Awal tahun lepas. Satu. Champion. Panjang. Asyik taktik lama, ada taktik baru tak? Tak. Jangan bergerak. Ni, hamba bawa pelak lalu satu ambil. Je. Nanti Acik bawa lagu raya. Kami ada pemempok seorang, pemempok dia ni. Ni seorang pemempok nampak. Orang betul kawan. Perempuan sini, perempuan situ. Tu apa? Tak apa, lelaki tengah. Boleh lah perempuan. Boleh. Pakcik teringin nak jadi macam player boleh lah pakcik duduk depan sikit. Boleh. Boleh. Lagi kurang. Pakcik, jangan buat ramai. Pakcik you 40. Pakcik macam player. Rambut lah. Cikgu Ikram apa Lompat lah cikgu. Ni tangan. Tahun ni lah Cikgu. Lambat. Kau boleh ceria kita champion tu kot. Yeah. Champion back to back. Bukan senang lah. Tunjuk mak ayah sikit. Asyik mak ayah. Ni gambar orang cakap macam Laki tu. Kus sini kus. Bawa piano. bawa belok tu seorang-seorang. Sini. Kus kita Lalu. Final lawan dengan Boas Hong Kong. Tim Brazil Hong Kong. Kira coaching semua player pun kebanyakan Brazil. Hampa buat gemak lalu je lah. Batok sini. Hampa merangkak. Hampa buat style-style lepas tu angkat ni. Cium tok balik. Lalu lepas. Kus kami buat sikit. Kus kalau Batok. Hai, macam apa Ilah ni. Jalan buat Muka sombong betul-betul. Muka sombong lah. Terus senyum. Sekarang sombong. Sombong. Sini Agus. Jual. Sini Agus. macam tu. Saya terus. Habis. Pakai lagi ni macam tu dia. Jangan. Hai, Tak mau menari pun tak mau. Dia ubat dia bagi lah. Ada. Ya. Jalan sini. ni tadi, kau tadi. Sekali. Jangan gelak serius. Dada buka. Cik. Champion tu. Hello, siapa kena Zahid ini? Ada abah dah, ada Tengok kamera sekali. Bidawi. Cik, tengok angin tu. Cik. Yang ni tak boleh. Yang ni tak boleh belah. Ni wakil orang Kedah. Cik. Zafran keeper nombor 2 kita. Okay, let's go. Okay, saya nak yang live ni. Tengok sikit. Okay, ni Jamin nak cakap apa sikit kawan? Ya, alhamdulillah kita back to back champion.
Bukan mudah, bukan senang, tapi ianya tidak mustahil kalau kita berusaha. Okey. Alhamdulillah, terima kasih. Awi nak cakap apa sikit, Wan? Sorang. Ni, best lah ni, 12 ni, tak ada lepas ni. Piduk sana. Family dah masuk tengah. Isu pun nak pergi mana ni? Salah bagi kat aku tu. Salah. Mana wakil dia? Kesian. Aduh, wakil dia. Mak wei, mai dorang mana? Dah makan. Masuk kali. Kaedah. Boleh. Ustaz tangan kapit sikit okey. Sekali senyum. Kami kembang. Okey next. Okey, dah Okey, saya nak- umat dengan ni tak ada lagi. Okey. Duduk depan dua je. Ha. Baby boleh keluar. Okey dah keluar. Laki bini halau. Apa ni? Cepatlah. 106. Next. I12 IWM. Lawan final dengan ni bos daripada Hong Kong. Ya. Sini, tengok sini. 1, 2, 3. Next. Wakil pun tak ada wakil, kesian kat Akif. Depan ni mak ayah dah kena ikut. Kami cepat. Pawan, ni anak Pawan. Banyak. Banyak semua banyak dengan ni mak dia. Banyak. Banyak dengan Afro kalau semi final U11. U11. Senyum Wafi. Next. Ya Zafran. Dia baru masuk akademi muda. Keeper. Dia dulu main ATSPT dulu. Ni mak dia. Ya, terima kasih support. Betul. Yang ni Arash. Orang Sungai Duri. Masuk. Sungai Kecil. Dia ada wakil lah. Aduh, apa ingat tak ada wakil lah. Nampak? Tak sia-sia lah masuk kami kan. Ni wakil Kedah. Seorang ni lah wakil Kedah. Faris. Bandar baru. So Zul Bandar Baru take care ni yang ni Hud. Ni wakil pulau, anak pulau. Abang Tanjung. Mana mak ayah dah? Okey, mak dia orang Singapura. Ayah dia orang Penang. Okey, jom. Jom. Oh, dia tiga. Ambil kamera ada. Oh, penat. Ambil gambar yang dia punya. Jom. Dia bawa je fikir dari sisi. Okeylah, cukup lah tekan ni ya. Kita bersambung nanti. Alhamdulillah, terima kasih semua support. Okey, alhamdulillah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.